Melaka memang terkenal sebagai bandaraya bersejarah, tetapi asal asyik pergi Melaka je tempat sama je korang ada singgah. Come on lah. Melaka ni banyak lagi kot tempat-tempat yang best. Kali ni jom ikut kita orang pergi trip sehari ke Melaka. Sampai je Melaka, kita kena mulakan dengan breakfast lah, Dik. Lapar ni. Tak tahulah, jenis speciality dia kat sini roti canai, kari kambing, gebok, yang banjir, lam sheng. Tapi tak tahu ada ke tak masa ni. Sedap ke tak makanan dia sebenarnya? Aku dia pun jumpa random dekat TikTok. Menu dia bagi yang ni, kalau kat depan ni korang nampak dah 3 best seller dia kot. So kita order yang ni, Alibaba 1. Lepas tu dia ada nasi lemak juga. Lontong ni sebenarnya ada roti Arab. Tadi order yang tuang ni. Ada lagi lah belakang. Teh ais and Milo. Teh tu kenapa ada Milo kat atas? Nama dia Milo tuang tapi nampak rupa macam Milo ais je. Cuma ditambah whipping cream dengan Milo biasa atas. Miau. Dia rasa Milo ais. Dia extra lemak sikit. Lebih berkalori. Kalau nak lagi yang cakap Instagramable mungkin dia boleh letak Hershey's kan? Hershey's syrup tu. Dia buat TikTok. Dia buat YouTube. Tak bobot. Teh ais susu. Mungkin Aisyah minum dekat warung-warung lama punya teh ais. Teh pahit piau tapi dia berlemak susu. Bukan macam teh Thailand tau. Dia pahit-pahit manis. Betul lah. Macam teh kampung kan. Tambah nasi. Lauk apa? Lauk roti canai sarang burung. Tu kira lauk lah. Lauk ni KL buat dia. Ni lauk. Sebab dia berlauk. So, biasanya roti canai sarang burung, dia just ada telur ni je sebenarnya. Sedap. Dia punya daging tu nampak promising. Lori tak relax lah. Asal Seremban sampai ke Melaka, lori Seremban. Jauh sampai. Jauh ni. Nampak ais. Dia daging yang dikisar dengan perapan rempah yang sangat kuat. Dia ada sikit pedas. Lepas tu dia ada sambal juga. Dia menolak penyakit Ain. Cakap tak ada kamera. Follower saya nak tahu rate. 8. 8 per 10. 8 per 10. Tinggi tau. Sebab sedap. Kalau tak sedap saya bagi 2. Ini dia sup gearbox. Sup gearbox pula. Pendek punya. Ini kena makan terus. Tak ada buah nampak pekat. Ada telur 2. Berapa keping macam ni? Satu kan? Sebab sedap. Macam ni Melayu kan. Dia style garing-garing macam tu. Dia lembut. Lepas tu dia punya rempah dia tak kuat kau. Rasa pedas-pedas rempah dia. Masin sikit. Okay, daging lembut. Out of 10 saya bagi 9. Sedap. Ada apa sama kerang, renang ayam, paru. 3 lauk Sambal bilis. A bit manis and pedas dia sampai lambat. Dia pedas berminyak. Sambal nampak promising. Tapi tahu lah. Okey, sedap. Tak mana nak habiskan gebok tu. Kena ada glove. Ada apa? Kena ada glove. Tengah kena ada love. Kenyang. Ya, tapi sedap lah sedap. Semak ni. Semak dia bagi 8. Dia kalau lapar, dia auto jadi 10 kan. Tadi sebenarnya sebab lapar. Aku check kat Google tadi 3/5 je. Kan kalau tengok dia punya latest orang komen pun ada cakap service room. Ikut pengalaman kita orang makan. Okey je kan? Dia nak menunggu waiter tu lambat sikit. Tapi faham je sebab nampak dia orang busy mengemas ke semua. Tapi after dah ambil order, okey je kan? Dia punya nak tunggu makanan tu tak lama pun. Orang review ni tengah viral. Kalau viral kita kena terkejut kan. Sekejap, kita dah kenyang ni nak fly drone sekejap. Lepas tu nanti kita jumpa balik dekat Malaysia Heritage apa nama dia? Malaysia Heritage Studios. Kita kat Malaysia Heritage Studios Melaka kali ni. ChatGPT dia kata bayaran masuk RM15 je. Tak cantik sangat untuk RM15. Sebelum masuk lagu macam lagu adventure. Ya. Before tax 45, after tax RM50. Kata RM15. ChatGPT cakap semalam RM15. Ya. Ada semalam. Kejap cari. Biasanya RM10-15 ikut package. Ini lagi lama lah. Kena scam dengan ChatGPT Ramai lah pula orang lepas tu. Nak tiket. Ni kau tak apa? Oh, awak juga kat sana? Betul. Okey. Awak boleh bayar pakai QR? Oh, memang tema dia Hari Raya Ya, betul. Dia hari raya. Yang pertunjukan tu bila awak? Dia baru saja berlangsung. Oh, pukul 12. Sekarang tengah berlangsung. Sedikit briefing lah sebelum nak masuk. Kita ada 13 rumah tradisional Malaysia. So pada masuk semua rumah-rumah tu kena bersahkan. Sebab kita ikut adat Malaysia. Kita ada miss juga dekat tengah-tengah dataran tu. Which is you akan berjumpa dengan makhluk mitos yang ada dekat Malaysia lah. Macam kita selalu dengar Naga Tasik Cini dekat Pahang, Mauskan Johor dan sebagainya. If Y sedang berlangsung, kita terus pergilah kita punya pentas sebelah kiri sekali. Pentas yang open tempat duduk tangga berwarna-warni. Lauk yang tak best pun jadi sedap. Kalau kau dengan kawan-kawan kau nak tengok sangat, persembahan diorang tu start ke 12, pukul 12.26 dah habis dah. So dalam kurang setengah jam, kejap je. Better datang sebelum pukul 12, so ngam-ngam boleh tengok persembahan diorang. Sangat meriah. Dia ajak untuk kita join sini. Tapi hari segan. Tengah introvert mode macam diam. Jangan panggil aku. First kita pergi ni rumah Pelis. Assalamualaikum.
Okay. Asal lagu Raya? Masuk dulu. Lagu Raya lah. Oh, patutlah House Kita of masuk. Usana. Patung-patung ni dia buat macam tarian. Diiringi oleh lagu tradisional. Ni lagu Raya. Oh, lagu raya lah. Diiringi oleh lagu raya. Tiba lagu Raya. Turn the key around. Kanan ke kiri aroundnya? Ya ke? Oh! Macam music box kan? Lah. Oh, menarik. Ni macam lagu lain. Yang tu lagu Raya ni lagu lain. Lain lagu dia. Lain-lain. Selain boleh main music box, dekat sini dia ada tulis tau maklumat-maklumat pasal pakaian dia orang. So dia macam kau dapat information daripada sini juga. Ni patung mana pula? Dah jom. Suka lah effort orang upgrade tempat ni. Sebab dulu tempat ni kosong tau. Dia sekadar rumah lah. Itu RM15 tu. Tu lah. RM15. Tapi berbaloi lah sekarang. Dia dah interaktif lagi best. So maksudnya setiap rumah ada benda. Benda. Bukan. Dah dengar lagu Piramli dekat dalam. Betul lah ada Piramli. Signboard tu memang disengajakan putih kot. Sebab rumah dia memang putih. Oh, ku putih. Ku putih. Peluang kerja. Oh, ni kat luar ni je. Piring-piring hitam. Bahaya ni kena copyright kat kang. Kenapa ada botol air blue ni? Siapa tak bertanggungjawab pergi simpan kat sini? Next, kita nak pergi jiran sebelah dia pula. House of Cultural Belief from Another World. Lain macam Another World ni. Mak ai. Dia kat sendirilah buat yang ni. Kan? Konsep dia spiritual. Sebab tu dia start dengan macam ni. Macam biasalah, ada pintu misteri. Dalam dekon. Okey, cepat masuk. Wow, cantik. Wow. Kenapa tiba-tiba rasa luas dalam ni? Dia ada padi yang bercahaya. Cantik lah. Unlimited padi feel. Yes. Kita tengok depan mata. Ni macam ada jalan lagi. Wah, ada lagi lah sini. Ni bukan cermin. Ada lagi? Sini lagi. Wah, Instagramable ke tempat ni? Wah, Pening lah. dia macam Kat mana ni? atas bawah sama je. Ya dah. Dia mati lampu tu. Kenapa tak tahu Melaka tempat macam ni? Tak asyik pergi Formosa. Pokemon. Melaka banyak ke tempat best. Kita orang dah cukup kagum lah dengan rumah Kedah tadi. Next ni rumah Perak. Maksudnya expectation dah tinggi harapnya kat sini. Dia makin lama makin tinggi. Kita jadi tanya apa dekat setiap rumah ni. Ada aircon. Sini alat-alat muzik tradisional. Kita bunyi graduation. Musim-musim grad ni. Kat sini tak besar sangat. Boleh baca fakta pasal muzik tradisional. House of Merdeka. Cantik lah colour dia. Cengkek lapis Sarawak. Tapi dia rumah Selangor rupanya. Kenapa Dela kat sana? Cantiknya. Cantik. Apa sih cantik rumah ni? Serius ni bukan expectation aku tau. Tiba masuk dengan LED lah bagai. Ni bukan expectation aku tau. Selamat datang. Wah, selamat datang. Cantik. Excited lah. Excited. Budak-budak. Dengan lagu Ella-nya. Banyak lagi rumah kita nak pergi. Faham kenapa dia bertema Summit Raya? Sebab kita pergi rumah ke rumah macam kita beraya. Ini macam menarik ni. Bunyi lagu Poy-Pokan dah ni. House of Legend Folklore. So, Malay. Bilik ni lebih kepada seni-seni kayu lah. Nampak klasik lah. Kagum lah tengok dia punya binaan tu. Masa kita merentas masa. Balot RM51 tu. Yang ni tuan rumah sebab dia rumah Melaka. Kita ramai kat Melaka pun. Ni para ramai suara ni. Ni dia cerita kisah pembukaan Melaka. Oh, tengok wayang. Sejarah Melaka. Dari Melaka kita pergi Johor pula. Yang ni House of Martial Art. Rumah-rumah tradisional kan dah banyak dirobohkan. So kat sini lah kalau tengok balik rumah-rumah tu. Yang dijaga rapi. So kita bayar nak masuk. Kau masuk je jumpa macam singgah-sana ke pelamin something macam tu. And bilik sebelah dia ada like warisan tradisional Chinese punya tarian naga dengan dia punya gendang-gendang apa semua tu. Tengah ada bahagian babanda nyonya. Dari sebelah bilik aku duduk ni, ini Indian punya tradition. So itulah uniknya Malaysia. Semua benda dalam satu rumah. Sekejap, cuma confused sekejap. Sebab dia kata yang ni kan rumah martial art. Tapi tak ada martial art sangat. Dah lari sikit dia punya representation of nama dia. Kat Kelantan pun tak jumpa rumah ni. Hari orang Kelantan pun tak tahu. Rumah tu dah roboh dah. Dia semua buat rumah batu kan di museum lah. Kenapa tak ada lagu Dikir Barat? Lagu Kulit Wayang. Kita di ulit mayat. Boye kulit teraju tiga. Jadi wayang kulit. Jadi Jadi? Cuba masuk dalam tu. Wow. Uyuh. Kalau ada orang kat luar tu. Dalam buat air. Kita orang dah harga dah ni. Tu macam kedai air. Beraya tuan rumah tak bagi air. Ni rumah apa pula? Performing arts. Ganu. Okay. Oh, Ganu. Tak tahu rumah dari luar dah bunyi macam monster ni. Aquaria. Hai. Ni dah kenapa? Blu. Berenang. Macam dalam air. Cantik kan? Cantik. Bunyi-bunyi di lautan. Menakutkan. Nice. Wah,
cantik. Ni nama dia Rumah Harapan. Macam ada tulisan pena-pena. Yang ni Rumah Pahang. Wow, ada origami. Dia macam kisah-kisah cinta macam tu. Wah. Macam impress gila dengan art tempat ni. Okay, menarik. 1000 and Borneo. Oh, kita dah sampai ke Borneo. Untuk ke rumah Sabah. So kalau korang masuk kat sini, dia macam feeling dekat Borneo. Ada Sabah dan Sarawak punya etnik dengan dia bertopeng-topeng. Dia kan setiap tu ada topeng yang lain. Kira macam ukiran seni topeng-topeng tu. Penat dia beraya. Ini rumah last House of Flora dan Fauna. Tapi kenapa dia tutup pintu? Tuan rumah tak ada rumah ke hari ni? Ke situ. Mana? Belakang tu. Tutup. Takkan ni pintu dia ekstrim sangat ni. Aduh, rumah dah best. So lagi depan ni Immortal Maze. Ui, ada teka-teki lah. Nak kena jadi bijak buat teka-teki lah bagai. Dah harga air ni. Penuh dengan teka-teki lah. Selesai ke? Oh, jumpa dah. Ni apa? Wah, monster. Bunyi. Hati-hati lah. Ui, dia pandang. Mes ni. Tadi tak bunyi kan? Kita datang pun dia bunyi. Dia ada sistem. Dia lalu sini kan? Oh, sana. Nah, kau nampak sayap ni lah. Boleh sesat dan menyesatkan juga lah dia punya maze ni. Okey lah. Ni pun bukan? Betul. Betul. Jentayu dan Garuda. Wow, Jentayu. Tak ada. Garuda nanti Indonesia cakap dia punya. Macam mana? Tak nak gaduh Indonesian. Tapi yang ni tak bergerak. Ya. Itu je. Macam scary je dia muzik-muzik. Macam menyeramkan. Oh, nenek kebayan. Sang kebelai. Sangka lembai. Kak Ju nak buat story pasal ni. Tapi Oh. bos tak lepas. Mana bunyinya? Dia macam Disney punya visit. Kisahnya yang saya baca dekat Mastika dulu. Kan banyak gua-gua, bentuk-bentuk penyu lah, apa benda semua kan. Dia lah yang mengubah. Dah jawab satu teka-teki, kita dah faham dah. Sebab dia lagi senang nak jumpa dan tak sesat. Okay, dia jadi fun bila kita main teka-teki tu. Kenapa kita start dengan bontot dia? Bontot ikan. Ini ikan apa ni? Ikan berkepala gajah. Oh, Dia boleh bergerak. Gajah Mina, sebuah mitos Hindu. Gajah Mina adalah makhluk mitos yang cukup ajaib. Okey, Gajah yang dah terakhir. lupa ni apa dia pula ni? Naga tasik Cini. Dia ada sensor lah, dia boleh gerak. Ni naga, sana tu ada Pegasus, bukan unicorn. Semberani, si kuda terbang, Dia gerak kepala. itulah Pegasus. Dia dah berbunyi kuda. Tak pernah tahu pula Semberani ni kuda tunggangan raja-raja dulu. Dia banyak pengaruh daripada Hindu punya mitologi juga. Zaman sebelum Islam bertapak. Dah jumpa semua, nak cari pintu pula. Ni kat pintu dia. Sat kat singkang. Okay, Alhamdulillah kita dah berjaya keluar. Jom, Cik Air. Kat sini ada satu store je untuk jual air. Tempat ni dia tak luas tau. Sebab dia ada banyak interaktif section. Dia menjadikan kita rasa tempat ni macam, wow, besarnya tempat ni. Salah satu tujuan aku datang kat Melaka ni, aku nak makan dia punya keria pistachio yang tengah viral tu. Dan memandangkan dia sedang viral. Aku lama tak makan makanan viral. Panjang juga dia punya beratur tu. So, menu dia ada keria, kopi, denderam, cendol. Nak mix awak. Pistachio campur dengan keria biasa. Cendol dengan air kopi juga. Masuk YouTube. Awak masuk YouTube sekarang ni. Saya order, dia bayar. Betul. Dua-dua 50 sen. Sama. Tak expect lebih pun biasa je cendol. Yang membezakan dia gula Melaka. Ni mana-mana satu gula Melaka. Itulah beza dia ni. Tak cakap apa lagi. Apa dia? Try kopi juga. Tak sampai bawah nak kacau. Pahit rasa kopi kampung. Manis dia ada sikit tau. Dia lebih daripada pahit. Okey. Saja pula tak suka kopi. Dah prepare glove tau. Dia basically topping je yang biasa kan. Kita panas lagi panas. Apa yang buatkan ramai orang beratur kat sini? Gula dia manis tapi tak terlalu manis. Yang rasa ubi dalamnya menyumbang kepada rasa manis tu. Yang rasa ubi dia tu terasa. Melaka ni jual apa viral. Nampak ketul-ketul kacang pistachio. Pistachio dan gula Melaka. Dan rasa ubi keria. Rasa dia macam agak menolak dan menarik. Menolak macam agak pelik. Tapi agak menarik juga. Macam okey boleh. Dia tak terlalu masuk bagi dia tapi dia boleh. Kreatif. Rasa pistachio punya kacang tu menambahkan lagi rasa rangup dia. 8/10 lah. Dan kopi tadi tak kopi. Saya tu beli 5. Cendol. Nombor 7. Try sedap. Itu baru first round, ada second round lagi untuk tea time. Kalau cakap pasal kopi, minum kopi tepi sawah, kita akan tengok Kitchen tau. Sebenarnya kat Melaka pun ada je tempat minum kopi yang betul-betul dekat tepi sawah. Cuma tempat ni parking dia sangat sempit. Kalau tak, aku rasa parking dia yang dalam ni, tapi sebab dah ramai sampai melimpah keluar tu. Seat dia ada kosong lagi, walaupun kat luar tu macam parking je penuh, tapi seat ada kosong lagi. So, ice chocolate strawberry. Pizza apa pilih nanti ni? Strawberry? Beef pepperoni nachos. Yang ni. Oh, bokol eh. Oh, Wih, batu. ada bunyi tu. Self service naik. Macam menatang minyak yang penuh. Lisio Khason. Nachos. Nachos.
Ni pink. Pink soda. Pink soda. Ini chocolate strawberry. Ngam-ngam 50. Hmm. Rasa pink soda dulu. Dia ada kopi sawah. Oh, ada sendiri lah. Cetakan sendiri. Sakura aku rasa dia. Yang pink tu macam rasa bedak. Sakura soda kan? Sedap. Wangi sebedak. Bedak. Ha. Bedak. Bedak. Baby powder. Sebagai peminat nachos, nampak nachos mesti aku ada nachos. Nachos tu pun ada berempah lah sebenarnya. Dia letak cheese sauce. Dengan rasa beef pepperoni, dia sudah lauk lah. Bukan sekadar cheese sauce kosong je. Makan. Creamy tom yum spaghetti prawn. Tengok daripada dia punya kuah macam tak berapa pekat. Tom yum yang pedas. Pedas. Pedas dia. Kuah dia not that creamy. Bau dia sedap lah. Macam bau dia sampai ke sini. Bau creamy. Kuat. Dia creamy dari segi rasa, tapi bukan dari segi teksture. Udang yang dahsyat boleh kopek. Okay. Boleh? Sama je udang dia. Pedas kan? Betul pedas. Pedas. Rasa dia tak mengecewakan. Dia kena creamy kan lagi. Tapi sedap. Pedas. Rating. Saya suka 8. Kalau dia punya kuah tu pekat, 8. 85. oh dia tak naik 10. Ada. Saya jarang bagi 10 kedekut. Oh. Nak try ni. Croissant. Tekstur macam flaky. Kan. Bunyi flaky. Ya. Macam cheddar cheese je. Dia cheese deal. Bukan mozzarella. Rasa butter dia. Butter dia kuat. Flaky. Caramel. Cheese dia tak ada impactful sangat. Tapi rasa dia ada. Tapi tempat ni kan best lah. Kita nak lepak sebab dia tepi sawah. Kata pergi Skinchan. Skinchan ramai sangat orang. Ini pun aku rasa bakal ramai orang ni. Instagramable lah kalau korang datang ke sini. Tempat pot online sunset kalau dekat Melaka. Okey, ni last. Janji last. Memang lama teringin nak makan kat Rojak Sotong ni. Sejak 2013. Tapi akhirnya dekat 2026 pun sampai. Pada kawasan ni macam tempat berkumpulnya warga-warga. Tapi orang kata kalau warga-warga suka lepak, asalnya sedap. Sebab orang tua, warga-warga ni cerewet di sini. Dia tak tahu macam mana. Penuh dengan seafood. Mana yang rojak ni? Entah belakang kot. Perut bakar, lemak bakar. Sup tepung. Satu set boleh makan 2 ke 3 orang. Tak ada untuk makan seorang. Dah rasa dah orang makan lampu sebab kita. Oh, Sebab nampak. tadi masa kita lalu tadi, ada macam orang tu, dia macam kenal sayang. Itu yang YouTuber tu. Apa tu nama dia? Tapi tak ingat nama. Tak tahu YouTuber okey lah tu. Dia buka lampu. Makan apa rojak ni? Rojak. Campur lah kot. Macam ni? Okey je. Nanti bungkus lah, tak habis. Boleh lah. Boleh bungkus kan? Tak habis. Boleh lah. Air. Ais kosong. Sama lah, ais kosong lah. Ais kosong ambil kat depan. Ambil kat depan? Bagi 5 ais kosong. 2. Malah nak ambil yang naik. Bayar nanti bawa kereta ni. Apa ni? Ni macam sebulan nak makan ni. Pandai lah RM80 macam ni. Aku dia pekat dengan udang dia. Dengan sotong besar-besar. Bang, porsi makanan di sini besar-besar lah. Pandai. Baju lain semua besar-besar kan? Menu-menu biasa yang lain pun semua besar-besar. Think of dia punya sotong, dia ada sprinkle of kacang. Bawah tu baru nampak dia punya rojak. Makan sini kena bawa pisau kan. Yang betul lah ada pisau. Sotong bakar apa lah dia kan. Tapi rasa smoky tu ada. Sangat-sangat smoky lah. Kuah dia sedap gila. Campuran kicap, kacang. Kalau dia pedas, dia jadi 10 over 10. Aku tak ada cakap apa sebab apa yang aku cakap semua tak dengar. Mic aku lah poket tak perasan. Tapi rojak kat sini memang sedap. Datang Melaka, try lah makan rojak kat sini. Itu je kisah sehari ke Melaka. Korang nak kita orang sehari ke mana pula pasti.